Assalamualaikum guys and welcome back to my channel. Okay, hari ketiga Hari ni cuaca baik. Tripod pun dah beli. Saya beli tripod biasa je macam ni. Okay, cuaca pun baik belum panas lagi sebab awal sangat, tapi cuaca sangat baik lah. So hari ni kita akan buat proses cat inilah barang-barang dia dan ada lagi kat dalam. Okay, sebelum kita cat, pastikan kita dah solvent Kita dah solvent, buang wax semua. And then nanti sebelum kita nak cat tu, kita akan spray angin lah macam ni kan. Ada bekas-bekas habuk-habuk ni, supaya kita akan hilangkan habuk-habuk tu dulu sebelum kita cat lah. And then untuk cat PU, kita kena bakar sikit dulu lah, bagi dia panas sikit, supaya cat tu cepat lekat. Cat tu cepat kering cat PU tu. Okay, untuk barang-barang yang perlu di masking, pastikan kita dah masking siap-siap. Ni sebagai contoh. Ni saya dah masking untuk cat casing kiri kanan. Kita masking siap-siap, baru kita cat. Okay, sekarang kita nak buat bancuh cat PU. Tapi sebelum tu, korang boleh lah tengok kat bawah tu ada notification bell. Korang boleh tekan on supaya setiap kali saya up video, korang terus dapat lah link tu. Korang akan dapat pemberitahuan bahawa video saya dah up. And then share kat kawan-kawan yang korang rasa benda ni bermanfaat. And then siapa yang belum subscribe tu, sila subscribe dulu Okay, gun dah ready. Saya pakai gun Well TS 6800 LP, nozzle 1.3. Seperti korang tengok Well Okay, gun dah ready. Sekarang kita akan teruskan dengan proses mencampur cat. Okay guys, let's go. Okay, pertama korang tengok cat ni ini adalah cat Forze, jenama Forze, model PU Paint, kod PUB5. Cat ni black gloss So seperti yang korang tengok dalam TikTok ataupun YouTube yang lain, cat PU ni kalau kita nak primer boleh, kita tak nak primer pun boleh. Kita nak epoxy boleh, kita tak nak epoxy pun boleh. Epoxy, lacquer. Lacquer tu maknanya clear lah. Nak clear pun boleh, tak nak clear pun boleh. Sebab dia memang dah ada, mungkin dia dah ada campuran clear kat dalam ni, PU. So memang kalau kita cat dia, memang kita nampak kilat dia tu memang dah keluar lah. Okay, so kalau korang tengok kat bawah ni, dia tulis 412. Apa maksud dia 412 ni? So ni sebagai contoh 4 ni adalah contohlah kalau kita nak buat 100 ml, kita letak dalam ni 100 ml, dia dah berat sampai 100 ml kan. Contohlah ni contoh 100 ml dah dekat sini. Lepas tu satu ni adalah hardener dia. So 4 bahagi kalau nak jadikan 4 tu, satu tu adalah 25 gram. So 25 gram, 25 gram, 25 gram, 25 gram, 25 gram jadi 100. So hardener dia adalah 25 gram. And then 2 ni adalah thinner dia lah. Thinner dia 4 bahagi 2 lah. 4 bahagi 2 adalah 100 ml. So kita akan campur kat sini. Saya nak buat 100 gram dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, saya lupa pakai glove. Okay, cat PU dalam ni macam ni memang kilat lah. First kita godek dulu. Nak pakai glove pula. Okay, cat dia ni saya taruh tepi dulu. Godek dulu.
Godek dulu. And then kita akan masukkan dia 100 gram Saya pakai sudu. Perhatikan kat meter tu Kita buat 100 gram. Oh, lambat 100 gram. Tuang je. Bismillah. $92 100 gram. Ngam-ngam 100 gram Okay. Kita tutup dulu cat ni. Saya lap sikit, tumpah sikit. Tin dia terlampau penuh. Okey, 100 gram Sekarang kita buat hardener dia 25 gram So kita ni tekan tab balik. Tadi kosong. Kita naikkan dia 25 gram Bismillahirrahmanirrahim. Okey. 25 gram ngam-ngam. Tetel lagi. Untuk thinner tadi kalau kau tengok 412 So 2 untuk 100 ml adalah 50 ml. So kita letak ini 50 ml pula, 50 gram. Allah. Kita buat sini 50 gram Sikit lagi. Kapan? Okey, 50 gram ngam-ngam. So, cukup 100 gram cat, 25 gram hardener and then 50 gram thinner slow thinner. So, kita aduk-aduk dulu. Bagi rata. Macam cair sangat pula.
Kalau cair macam ni tambah sikit Tambah sikit cat. Okey. Okay, cat kita campur So, kita tinggal masukkan langgan and then biarkan 5 minit. Nanti kita akan mulakan proses cat. Okay guys. Tapi yang penting korang jangan lupa filter Filter dekat gun. Sekejap tak apalah, saya masukkan. Siap. Tripod ni pun tak cukup tinggi. Okay, saya buat macam ni Bismillah. Okay, cat dah masuk langgan. Kita biar 5 minit kejap. Kejap lagi kita akan sambung. Okay guys, jumpa kejap lagi. Baik, barang dah siap spray Cuma ada sikit-sikit defect. Ini tunggu kering dulu. Nanti yang mintik ni kita gosok sikit, ni kita layang balik. Ni casing magnet. Kilat tak payah clear pun. Untuk untuk banyak bintik-bintik ke dalam. So saya kena gosok balik. Yang belah tepi ni je saya kena gosok balik. Ini kita layang balik.
Ni tengah proses pengeringan lah. Kilat memang cantik. So kita tunggu kering dulu. Kita hari pun dah zuhur, dah azan. So semayang dulu, and then kita gosok, ni kita sambung spray sikit lagi. Lain-lain semua dah tak ada apa, dah siap. Okay guys, okay, sekarang dah pukul 4 kerja semua dah siap. Ada lagi 2 arm dengan casing belah kelas tengah kering kan. Ini yang dah kering. Boleh tengok memang kilat bos, mercik wow. Memang cantik memang cantik color dia. Tongkat kilat macam baru. Memang cantik color ni 4J saya pakai color 4J. Memang cantik. 500ml je saya beli untuk cat banyak tu, tapi ada lagi lebih. Ada mungkin lagi dalam 100 kot. 100ml lagi lebih. Ni tongkat bawah. Berkilat. Sekarang kita pasang. Nanti kita akan tengok dekat motor. Okay guys. Okay guys, hari pun dah maghrib. Barang pun dah siap pasang macam inilah keadaan dia. Mantap kan. Kilat. Pedal kaki pun kilat. Tongkat pedal kaki bawah pun kilat. Arm pun kilat tinggal fork je nak buat. Arm nanti ada cala sikit belah sana sebab terkena exhaust. Mungkin akan buka balik arm ni nanti akan buat sekali dengan fork untuk buat full hitam kilat di bawah. Okay guys, see you next video. Ciao.